Mak, ramen tu kan RM34. So, apa masalahnya? Tu, RM5. Alah, ikut je. Mak tahulah nak buat macam mana. Mak jangan malukan, Mak. It's okay, don't worry. Jom. Satu je lah. Kira 6. Apa ni 6? 5 ah. Boleh, saya beli bungkus je dah berapa. Kedai lain kalau aku minta kurang, dapat je. Kedai mana lah tu? Tapi memang tak boleh, harga kedai. Mak, tak payahlah. Diam, biar mak uruskan. Alah, hari ni je, takkan tak boleh, kurang RM1 je. Kalau hari ni kedai tutup. Dulu harga lain, sekarang semua naik. Kena naik sebab semua nak murah. Kalau mahal macam ni, baik tak payah jual. Kalau tak jual, akak pun tak beli. RM5 tak boleh. Sana macam tu. Kita makan angin je lah. Makan angin free kan? Ya, angin free, tapi kau jangan tapau.